Seorang YouTuber dikecam teruk kerana berkongsi ilmu secara percuma disebabkan ilmu itu dianggap mahal walaupun sebenarnya tak susah sangat. Sebenarnya, wujud satu ekonomi pokok di mana mereka sanggup berbelanja ribuan ringgit hanya untuk satu pokok. Walaupun banyak pokok yang dikatakan sukar didapati, tapi sebenarnya ia sangat mudah untuk dibiak. Disebabkan tak ramai orang tahu ilmu ini, harga kekal tinggi. Tapi apabila muncul YouTuber bernama Plain and Just, semua ini berubah. Sepanjang 2 tahun, dia telah menghasilkan berpuluh-puluh video yang mengajar satu proses dipanggil tissue culture, di mana pokok-pokok pelik ini sebenarnya boleh diklon dengan mudah dari rumah. Dalam satu contoh, Plain and Just membeli satu pokok berharga sekitar $125 dan dengan hanya 2 jam kerja, dia berjaya menghasilkan 50 pokok daripadanya. Disebabkan dia kini sudah mempunyai lebih 100,000 subscriber, harga pokok rare mula jatuh secara berperingkat. Orang ramai mula sedar bahawa pokok-pokok ini sebenarnya tidaklah rare sangat. Walaupun ada sebahagian komuniti tanaman yang marah dengan tindakan dia, Plain and Just percaya ini perkara yang baik kerana pokok rare kini jadi lebih mudah didapati oleh semua. Komen pandangan korang.